keputusan ini tentu diambil serius oleh Kerajaan Persekutuan dan menunggu Kerajaan Sabah setelah pilihan raya negeri yang bakal diadakan. Tetapi yang memuskilkan ialah keputusan itu telah mengundang tafsiran yang mengelirukan, seolah-olah Kerajaan Persekutuan kini dan terutama sebelumnya yang juga disertai oleh ahli-ahli yang berhormat pembangkang sekarang hanya menyedut hasil Sabah dan tidak menyumbang kepada pembangunan Sabah. Now, bagi menghormati proses perundangan yang mungkin masih berlangsung, Kerajaan Persekutuan tidak dapat memperincikan apa jua perkara yang masih menjadi pertikaian di mahkamah. Cuma hari ini bagi menyangkal tomahan, saya ingin menerangkan kerangka besar berhubung komitmen Kerajaan Madani kepada pembangunan Sabah. Pertama, saya ingin menegaskan seperti mana juga Kerajaan Persekutuan dan negeri sebelum ini, iaitu Perdana Menteri, Menteri-Menteri, Ketua-Ketua Menteri, bahawa Kerajaan Madani komited memenuhi segala obligasi kepada Sabah seperti mana yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Tidak dapat dimungkiri bahawa setakat ini Kerajaan Madani telah mencapai kemajuan positif dalam menyelesaikan banyak isu berkaitan Perjanjian Malaysia 1963, MA 63, Jawatankuasa Teknikal di bawah Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kedua. Terima kasih. Sebanyak 13 tuntutan di bawah MA 63 telah diselesaikan. Antaranya yang dipersetujui oleh Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Sabah, termasuk penyerahan kuasa kawal selia elektrik dan Sabah Electricity Sdn Bhd kepada Kerajaan Sabah. Kendati begitu, setelah menyerahkan, Kerajaan Persekutuan masih tetap menyediakan 1.2 bilion ringgit untuk menjamin kelangsungan bekalan elektrik Sabah. B. Kerajaan Madani mengiktiraf JKR, Jabatan Kerja Raya, Jabatan Pengairan dan Saliran, serta Jabatan Bekalan Air Sabah sebagai jabatan teknik di bawah arahan Perbendaharaan 182. Kita telah menyerahkan kuasa melulus bagi perolehan projek persekutuan kepada Jabatan Teknik di Sabah sehingga 50 juta ringgit. Pindaan Akta Lembaga Hasil Dalam Negeri, Akta 53, bagi melantik Wakil Kerajaan Sabah dan Sarawak sebagai anggota tetap LHDN.